Pada masa kini, kopi menjadi antara minuman yang paling digemari di seluruh dunia. Malah, budaya minum kopi di Malaysia juga dilihat semakin berkembang dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Melalui video ini, sama-sama kita menelusuri kisah di sebalik secawan kopi. Teruskan menonton. Tanaman kopi dipercayai berasal dari kawasan tropika di benua Afrika, khususnya di Ethiopia, dan boleh hidup melebihi 25 tahun serta mampu mencapai paras ketinggian sehingga 6 hingga 15 meter. Keluasan tanaman kopi di dunia merangkumi 10.12 juta hektar. Brazil merupakan negara penanam utama kopi yang mempunyai keluasan tanaman seluas 2.12 juta hektar. Diikuti dengan Vietnam 1.057 juta hektar dan Colombia 0.887 juta hektar. Berdasarkan rekod statistik tanaman industri Jabatan Pertanian, keluasan bertanam di Malaysia adalah 3,025.39 hektar, manakala luas berhasil 1,530.38 hektar dan jumlah pengeluaran pula adalah sebanyak 6,804.67 metrik tan. Terdapat 3 variti yang komersial di Malaysia, iaitu kopi Arabica, kopi Robusta dan kopi Liberica. Kawasan penanaman utama kopi Arabica di Malaysia adalah di daerah Ranau Sabah dan Bak Kelalan Sarawak. Kopi Robusta pula di daerah Sik Kedah. Manakala kopi Liberica adalah di daerah Batu Pahat Johor. Selain itu, kopi Liberica juga terdapat di negeri Sarawak, iaitu kawasan Kuching, Kapit, Miri, Bintulu dan Sarikek. Tidak perlu dipertikaikan lagi, kafein dan aroma yang terdapat dalam kopi dapat membantu menenangkan minda, meningkatkan daya ingatan dan melegakan keletihan. Pelbagai kajian telah membuktikan bahawa kafein sangat bermanfaat untuk fungsi mental. Satu dos minuman berkafein meningkatkan memori jangka pendek dan meningkatkan kelajuan reaksi anda. Penggunaan kafein dapat membantu mencegah penyakit seperti diabetes, Parkinson dan penyakit hati. Namun, perlu diingat, pengambilan kopi yang berlebihan boleh membawa risiko kepada masalah kesihatan yang lain. Arabica, Robusta dan Liberica merupakan kopi yang mempunyai karakteristik yang unik dari segi rasa hingga ke aromanya. Arabica adalah jenis kopi yang paling popular, menyumbang lebih daripada 60% kopi dunia. Biji Arabica biasanya ditanam di kawasan tanah tinggi dengan suhu yang lebih sejuk. Ia mempunyai rasa yang lebih lembut, beraroma dan sedikit masam, dengan rasa seperti buah-buahan atau bunga. Dan saiz biji kopi Arabica berukuran di antara 6.0 hingga 8.5 mm. Seterusnya, Robusta lebih tahan lasak dan mudah tumbuh di kawasan yang lebih panas dan beraltitude rendah. Robusta juga lebih murah dan lebih cepat untuk diproses. Biji Robusta mengandungi lebih banyak kafein dan memiliki rasa yang lebih kuat, lebih pahit dan sedikit beraroma. Manakala saiz kopi Robusta berukuran di antara 4.0 hingga 7 mm. Seterusnya adalah Liberica, kopi yang agak jarang ditemui. Ditanam terutamanya di Filipina dan Malaysia. Liberica mempunyai biji yang lebih besar dan bentuk yang berbeza berbanding Arabica dan Robusta. Rasa kopi Liberica lebih unik dengan nota rasa yang agak buah-buahan, beraroma dan sedikit manis. Ia juga terkenal dengan teksturnya yang lebih kasar dan rasa yang lebih kuat. Manakala saiz biji kopi Liberica berukuran di antara 7.0 hingga 7.5 mm. Bagi menghasilkan secawan kopi bukanlah mudah. Ia memerlukan pengetahuan dan teknik yang betul dalam memanggang biji kopi. Oleh itu, mari kita lihat kaedah pemanggangan biji kopi untuk dijadikan secawan kopi.
Kaedah panggangan kopi tradisional. Kopi beras perlu ditimbang mengikut kadar nisbah kuantiti kopi, gula dan margarin. Kopi beras perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dipanggang. Biji kopi akan dipanggang sehingga bertukar menjadi warna gelap. Seterusnya, bahan-bahan mentah seperti gula pasir dan mentega dimasak sehingga menjadi gula hangus dan digaul bersama kopi beras yang telah siap dipanggang. Setelah digaul sebati, kopi tersebut akan ditumbuk dengan menggunakan lesung tangan dan diayak sehingga menghasilkan serbuk kopi yang halus. Seterusnya, mari kita lihat pula kaedah pemprosesan kopi secara moden. Sebelum panggangan dibuat, biji kopi perlu diuji terlebih dahulu menggunakan alat pengukur kelembapan. Tujuannya ialah untuk memastikan kualiti rasa yang konsisten dan lebih stabil. Manakala kadar peratus kandungan air dalam biji kopi yang sesuai untuk dipanggang adalah sekitar 10 hingga 12.5%. Biji kopi dipanggang dengan menggunakan mesin yang dikawal dengan sistem komputer. Suhu, masa dan aliran udara dipantau dengan teliti bagi menjamin kualiti setiap sesi. Proses ini dilakukan antara 8 hingga 15 minit bergantung pada jenis mesin dan profil pemanggangan. Terdapat 3 profil utama iaitu light roast, medium roast dan dark roast. Setiap satunya memberikan rasa yang berbeza. Setiap profil boleh ditentukan melalui penggunaan alat yang dikenali sebagai skala Achtron. Alat ini penting bagi memastikan konsistensi rasa bagi setiap sesi panggangan adalah sempurna. Biji kopi light roast berwarna coklat cerah, rasa masam dan ringan serta kandungan kafein yang tinggi. Seterusnya, biji kopi medium roast pula berwarna coklat, mempunyai rasa yang seimbang di antara masam dan manis dan kandungan kafein yang sederhana. Bagi biji kopi dark roast pula, warnanya gelap, rasanya pahit dan terbakar serta kandungan kafein yang rendah. Selepas mengenali ketiga-tiga profil biji kopi, tahap kepekatan dan kualiti kopi boleh diukur menggunakan alat Total Dissolved Solids TDS atau dikenali sebagai alat kandungan pepejal terlarut. Bacaan kepekatan dan kualiti kopi diukur menggunakan peratus TDS. Bacaan ideal julat TDS bagi ketiga-tiga profil adalah seperti berikut. Akhirnya, biji kopi yang kaya dengan aroma dan siap dikisar untuk diseduh menjadi secawan kopi yang sempurna. Sekarang, mari kita lihat pula purata harga pasaran di peringkat ladang, borong dan runcit di Malaysia bermula dari bulan Januari hingga Jun 2025. Berdasarkan purata harga berikut, terdapat peningkatan harga pada tahun 2025. Ini menunjukkan tren permintaan buah kopi dan biji kopi yang semakin meningkat di pasaran. Ia juga bergantung kepada penawaran dan juga bekalan. Kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah satu industri yang melahirkan pelbagai produk hiliran dengan nilai tambah tinggi. Di pasaran hari ini, kopi hadir dalam pelbagai bentuk. Antara yang paling popular ialah kopi pracampur, kopi 3 dalam 1 dan kopi sedia diminum. Produk hiliran berasaskan kopi tidak terhad kepada makanan dan minuman. Kini, kopi digunakan dalam produk penjagaan diri seperti sabun, skrab badan dan masker wajah. Malah dalam bidang pertanian, sisa dari kopi yang diseduh dan diproses baik untuk dijadikan sebagai baja organik kepada tumbuhan. Dalam dunia kuliner pula, kopi menjadi bahan utama dalam pelbagai pencuci mulut seperti aiskrim kopi, coklat kopi dan kek tiramisu. Usahawan tempatan juga tidak ketinggalan menghasilkan produk kopi unik termasuk kopi pracampuran, kopi tongkat ali, serbuk kopi campuran dan lain-lain. Kopi merupakan komoditi yang bernilai tinggi dan komersial dalam konteks peningkatan pendapatan jika diusahakan dengan cara yang tepat.
Usaha yang konsisten dan pelaksanaan dengan bersandarkan ilmu yang betul, seseorang mampu menjana pendapatan yang lumayan disebabkan permintaan kopi yang kian meningkat. Malahan, ia adalah peluang perniagaan yang mampu mengubah hidup. Selain itu, pembangunan industri kopi juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan, terutamanya di kawasan luar bandar. Melalui sokongan kerajaan dan penggunaan teknologi moden, industri kopi mampu menjadi salah satu sumber pendapatan negara.